Okey, saya nak bawa korang satu tempat mana kalau korang semua pergi makan-makan kat situ, korang senang boleh cuci kereta sekali. Kita ada dekat sekitar area Ceras sini. Makan dia, menu dia pun sedap-sedap kat sini. Nanti saya tunjuk kat korang macam mana menu makanan yang ada dekat sini. Okey, hari ini kami nak keluar jalan-jalan pergi cari makan. Okey, dekat kedai makan yang kami pergi ni dia ada car wash tau. Jadi kalau korang semua yang nak makan-makan sambil cuci kereta, korang datanglah kat kedai makan ni. Jom saya bawa korang tengok menu yang ada dekat kedai makan ni. Dia ada ikan keli goreng sambal. Lepas tu dah ada telur dadah, kentang, sambal-sambal macam-macam ada. Ada ikan masin, hati. Okey, ni menu-menu lain yang ada lah. Ada ayam masak kurma ni. Ayam masak kurma ni antara yang saya suka kalau makan dekat sini. Oh tu canai. Ada sop daging. Okey, itu tengah penyediaan nasi ayam. Masya-Allah, macam ni suasana. Jadi ini Lutfi dan Apis tengah ambil makanan. Apis, kau ambil lauk apa tu? Aku nak try. Aku minat ikan keli. Jadi aku nak try ikan keli masak merah. Ikan keli sambal. Macam menarik je. Jadi aku nak cuba lah. Lepas tu satu lagi yang paling best kali ni. Oh, nampak tu. Tu apa tu? Ni. Ini paling padu dia. Apa ni? Apa nama dia? Terung goreng sambal. Jom kita try. Jadi kita masing-masing tu nasi lemak dia. Yang suka makan nasi lemak macam ni rupa nasi lemak dia. Subhanallah, sedap sangat tengok nasi lemak ni. Banyak telurnya. Penuh dengan protein nasi lemak ni. Kalau korang tengok rupa nasi lemak ni macam mana, menyelerakan tak? Subhanallah, saya nampak memang sangat menyelerakan. Nanti kita cerita macam mana rasanya, kita tanya kita punya bos macam mana rasa dia. Ini lauk saya, ayam kampung, telur masin, kuah campur. Jadi, sur. Tak sangka lah tengah-tengah bandar ni aku dapat rasa menu masakan kampung yang aku rasa sama macam kat kampung. Sedap. Hari ni aku ambil lauk-lauk. Ni ikan keli masak sambal. Lepas tu ada kentang sambal. Ni paling best sekali lah. Ni rare ni dan sayur sikit lah. Memang sedap. Terbaik lah kedai ni. Jadi macam inilah suasana dekat kedai makan yang kami tengah makan ni. Alhamdulillah ramai orang yang makan dekat sini. Jadi korang semua kalau nak cari makanan dekat area Ceras ni. Okey, jadi kami dah selesai makan. Jadi kami nak beransur-ansur pulang, insyaAllah. Apa-apa pun doakan kami, maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.